So, apa tu takaful? Sejarah dia start 1400 tahun dahulu dekat Tanah Arab dan sistem ni dinamakan akilah. Bayangkan orang dulu-dulu kena bayar wang pampasan atau blood money dia. Takkan nak biar dia seorang-seorang. Tu namanya every man for himself. Sangatlah tak ngam. So, satu tribe akan pool the weight untuk bantu member yang kena musibah, saling menjamin dan membantu. Inilah maksud kafalah, iaitu kata akar untuk takaful. Fast forward ke tahun 1979. Company takaful moden pertama start di Sudan. Kat Malaysia pula, takaful mula berkembang pada tahun 80-an. Sebab ramai tengah cari alternatif patuh syariah. Kebetulan Islamic Banking pula ditubuhkan pada tahun 1983. Jadi, takaful datang untuk melengkapkan ekosistem finance kita. Memang sangat complement each other. Hari ini antara yang terbesar, Etika General Takaful Berhad menawarkan